kepada kawan-kawan yang masih ada umur dan masih ada kesihatan, korang kena cubalah sekali seumur hidup ke sini. Okay guys, 6:30 pagi guys, dengan Syafiq kita bergerak ke JT Kuala Taha. Dah nak masuk dah ni. Baik, semoga ada manis-manis ni hari ni. Oh jadi boleh tak? Tekon ni kau sekarang kita baru saja selesai untuk mengisi permit. Yang perlu kita daftarkan lah, contohnya kamera, kemudian jumlah rods yang kita bawa dan equipment yang kita kena declare. So kalau tengok dekat belakang ni memang ramai lah yang sedang dalam proses mengisi dokumen. Alright, so penting sebenarnya kita nak buat declaration tu supaya segala aktiviti yang kita buat di dalam Taman Negara tu dapat kita pantau dan juga dapat kita buat secara mengikut aturan-aturan lalu lintas undang-undang lah. Okey, so lepas ni kita akan masuk ke dalam dan check it out. Roger bro. Okey guys, kita dah siap-siap untuk bergerak ke spot lah Kita dah buat permit, kemudian kita nak buat sesi check up untuk pemeriksaan barang-barangan dan sebelum kita pergi masuk ke dalam, dan kita diminta untuk buat pengesahan dan checking lah untuk barang-barang semua. So kita akan berada di sini lebih kurang 4 hari. Ekspedisi Sungai Keniam menyingkap tabir mistikal alam. Di tengah-tengah semenanjung Malaysia tersembunyi sebuah khazanah alam yang berusia lebih 130 juta tahun. Ini adalah taman negara hutan hujan tropika tertua di dunia, dan di dalamnya mengalir Sungai Keniam, nadi kehidupan dan permulaan kepada satu ekspedisi yang luar biasa. Sungai Keniam terletak di bahagian timur laut Taman Negara, adalah antara destinasi utama bagi peminat aktiviti memancing, ekopelancongan dan pencinta alam semula jadi. Ekspedisi memancing ini bukan sekadar mencari ikan, ianya adalah perjalanan untuk menyelami kekayaan biodiversiti yang menjadikan Malaysia antara negara megadiverse di dunia. Di Sungai Keniam, spesies ikannya seperti ikan kelah merah yang digelar Raja Sungai menjadi buruan pemancing tegar. Namun, pemeliharaan dan tangkap lepas adalah prinsip utama demi memastikan ekosistem sungai ini terus lestari. Okey guys, sekarang kita berada di UiTM, Stesen Keniam. Sama Syafiq, Man dan Cikgu. UiTM dia Cikgu. So kita naik kejap untuk buat pemeriksaan barang-barang, pemeriksaan permit dan berasa nak ke toilet kejap. So
kita settlekan. So boleh nampak lah dekat situ kawasan-kawasan dia. Ya bang, Assalamualaikum. Taman negara bukan sahaja menjadi habitat lebih kepada 200 spesies mamalia, 300 spesies burung dan ribuan jenis tumbuhan, tetapi juga benteng terakhir kepada spesies terancam seperti harimau Melaya, tapir dan gajah Asia. Komuniti orang asli seperti suku Batik yang tinggal di kawasan ini juga memainkan peranan penting dalam menjaga warisan alam. Ilmu dan kepercayaan mereka terhadap alam sekitar membentuk ikatan spiritual antara manusia dan hutan. Dengan lebih 100,000 pelawat setiap tahun, Taman Negara menyumbang secara langsung kepada sektor eko-pelancongan Malaysia. Ia bukan sahaja menjana pendapatan komuniti setempat, tetapi juga membentuk kesedaran awam tentang pentingnya pemeliharaan alam semula jadi. Kita stop sekejap, tukar kipas dan kemudian kita makan kejap lah. Kita dah masuk area Sungai Keniam dah ni. So tinggal rehat sekejap, lepas tu kita makan semua kawan-kawan tengah rehat lah ni. Air dia sedikit keruh, macam maklum lah kita masuk ni musim hujan dan agak memenatkan juga. Perjalanan agak jauh. So kita rehat dulu. So sampai-sampai je nanti kita akan teruskanlah dengan kita punya plan seterusnya. Okay geng, Roger. Ekspedisi memancing di Sungai Keniam ini menjadi bukti bahawa manusia dan alam boleh wujud bersama dalam harmoni. Dengan pendekatan lestari, kita bukan sahaja dapat menikmati keindahan alam tetapi mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Okay guys, kita tengok kepakaran boatman kita, Leman dan Pak Andak di depan Kita terlalu cetek ni kalau tengok nampak batu kat situ kan. Tapi alhamdulillah mereka sangat-sangat berpengalaman. Setakat ni kita belum turun lagi. Alhamdulillah walaupun dah ada rasa-rasa batu di bawah. Tapi alhamdulillah agak mencabar juga. So siapa-siapa yang nak ke sini, so korang mesti kena kental lah. Yang kental mesti sampai insyaAllah. Okay guys, kita dah sampai dekat campsite kita depan tu campsite kita. Guys, dah sampai guys So barang-barang kita dah loading. Sekarang ni tengah tunggu untuk kita siapkan kemah. Barang-barang dah siap. Sambil-sambil kemah siap, kita kas lah kat depan ni. Air agak keruh sebab hujan. Kita tengok nanti macam mana keadaan. Cikgu Zeri sedang mencuba buat balingan. Okay geng, nikmat paling best dalam hutan, Maggi Tom Yum. Mantap. Mantap. Yang lain-lain dah pergi memancing, tinggal kami bertiga je. So kita lepak-lepak sini dulu. Sikit lagi kita akan turun. Okey cikgu dapat menyuah. Dia. Ini menyuah Taman Negara Abah-Abah ni. Mantap cikgu. Okey guys, menyuah On Spoon Limited by Huiza River. Assalamualaikum. Cantik cikgu. Alhamdulillah. Mantul. Ya cikgu. Dia makan betul-betul kat tu. Lekuk tu. Jatuh ambil sekali. Kat mana tu? Poket tu? Oh, poket tu. So beginilah guys aktiviti malam. Kita prepare untuk esok. So malam ni kita rehatkan badan
dan borak-borak, makan kuaci untuk susun strategi pada esok hari. So tamat pada hari pertama. Hari ni yang betul-betul kita nak masuk dalam stream. So kita akan tracking lebih kurang Man from Kuala. So kita akan tracking lebih kurang berapa Man? Agak sejam. 3 jam. 4 jam untuk sampai ke spot. So kawan-kawan ada dekat belakang. Tok Sob, Pak Nak, kita ada CEO dengan Syafiq, dan belakang kita ada Haji So kita akan track lebih kurang 3 jam. Sampai tempat tu insyaAllah kita akan cuba kas. Moga-moga ada manis-manis ni. Mantap. Guys, kita dah start river crossing. So kita akan masuk ke spot. Kita akan track lebih kurang 3 jam juga. So kalau tengok Leman dekat depan, kita punya guide, dan kawan-kawan dekat belakang. InsyaAllah kita cuba sampai ke lokasi di dalam waktu yang kita dah set. Baik, Roger. Kita dah sampai dekat satu tempat ni. Tok Sob tengah rehat. So nampak kawan-kawan ada dah start buat balingan. Kita relax-relax dulu sebab belum set up lagi. Baik. Sebuah pengalaman yang sangat-sangat ekstrim dan adventure. Alright. So kepada kawan-kawan yang masih ada umur dan masih ada kesihatan, korang kena cuba sekali seumur hidup ke sini. Kan? InsyaAllah kalau ada rezeki boleh pergilah berulang kali. Tapi kalau rasa macam umur dan tak masa dah rezeki tu tak berapa banyak, memang kena pergi sekali seumur hidup. Mantap. Nak ikan? Lepas tu main macam mana? Main bottom tu? Main anyut? Kita takut belakang dia. Ha? Takut besar sikit saya lima. Campur kat lubuk. Oh, tunggu je. Botol ada ikan. Ada ikan? Boleh ikan. Kita akan pergi sejauh yang mungkin lah. Tempat yang orang jarang pergi lah. Untuk dapat kacang sesuatu yang okey. So kalau korang tengok dekat sini, sebenarnya ada banyak juga beberapa batang anak sungai yang kami kena cross dan sungai dia memang sangat licin batu dia dan arus dia sangat kuat guys. So memang betul-betul kena gunakan kudrat untuk melintasi sungai ni sebab dia punya arus dia sangat kuat. Okay guys, kita dah siap-siap. Okay, dah siap-siap semua. Dan lepas ni kita dah boleh casting. Ini dia ekor ekor. Okay guys, time ni aku buntu gila sebab mesin aku problem. Kau tengok tu, dah terkeluar dah bel arm dia. Time ni memang aku jam habis lah sebab aduhai, dah tak boleh guna lah mesin ni kan. So aku terpaksa simpan dan guna set. Okay guys, kita naik lagi. So far kita belum dapat mancing lagi sebab tadi kita dapat mancing sekejap. Aku punya mesin Abu Cardinal 33 aku, dia punya bell arm tercabut. Ada dua komponen terbang hilang. So aku terpaksa simpan mesin tu dan aku guna setup Fenwick dan
Abu ELC BF7. So kita akan naik lagi. Kita akan cuba ke kawasan yang paling kurang orang masuk, sebab kita nak dapatkan strike yang tinggilah chances dia. So dari suai kita masuk area sini lah. Okay. Dah pukul berapa dah? 10.24. Lebih kurang 2 jam setengah kita meranduk. So mungkin kita akan start off dekat sini lah. Ini kawasan dia. Dah boleh start. Oh, oi, kena. Alah. Subhanallah. Tak tahu lah. Gelap semacam tu. Lucut. Okay guys, kita dapat tengah sekejor menggunakan Huzeri Works spinner ya. Saiz nombor 2. Dia bawa dekat remba kayu tadi. Hampir dapat lepas. Kita guna setup tali 6 pound, leader 15 pound, spinner nombor 2. Okey, cuba korang perhatikan dekat jejak kesan gajah tu sangat barulah. Memang panas lagi dan dia punya keadaan masih sangat baru. So aku rasa dia punya timing tu mungkin 5 minit atau 10 minit ke depan. Dah tak jauh dah sebenarnya. Tapi itulah hutan, memang tempat dia kan. Dapat. Kena. Kelah. Come on lah, kelah. Daun. Sangka daun. Nak kena man. Baru. Curut. Nyanyua ni pun dahsyat tu. Okay guys, nyanyua au. Nyanyua au ni mulut dia besar. Macam cikang. Okay guys, alhamdulillah kita dapat tengah sekejor Taman Negara menggunakan spinner Huzeri Works nombor 3 dan Gomexus lip grip. Alright. Syukur alhamdulillah. Dia kena merasai momen ni. One stream. Huzeri Works. Mantap, Tok Sob. Kena merasai momen ni weh. Terima kasih itu. Ini bukan kerjaan aku. Cantik. Mantap Tok Sob. Agak dah mesti dapat je Tok Sob ni. Confirm ni. Memang pun nak tergagak rasa. Day 2 baru berjaya. Bela kita keluar. Personal best record hidup aku 44 tahun ni. Baru 43. Dan kami berbangga kenangan tu ada bersama kami. Itu momen aku dapat dengan kawan aku. Dengan tim aku. Mantap. Oi. Macam ada ketuk. Mantap. Okay geng, mana dapat sebarang. Mantap man. Cantik je kena je. Kena relax. On camera. Kelah. Come on. Kelah ji. Bukan. Bujuk. Ruan. Kerandang. Bujuk, sorry. Bujuk, babe.
lagi. Angkat sikit. Allah Allah. Kat belakang Haji. Baik licin. Nek, saya ambil gambar. Pina. Rela aku bujuk. Mantap. Lesen. Okay guys. Mesin satu meletup. Rod hilang satu. Lepas tu handphone masuk air. Gambar-gambar sebelum ni pun dah hilang. Hari ni ini adalah last ataupun Trofi. antara gambar-gambar yang ada lah. Okay. Menggunakan Spina 3. Spina 3, lip grip Go Maxxis. Rod Fenwick Eagle 16 pound. Abu Garcia ALC BF7 tali 6 pound. Leader kita pakai Uzori 15 pound. Fishing buddy Man from Kuala. Tunjuk thumbs up sikit Man. Mantap. Okay guys. Mantap. Guys, Huzarid nombor 4 Man from Kuala dengan trofi Sebarau Sungai Keniam. Mantap. Padu. Okay guys, kita dah siap-siap untuk berkemas hari terakhir. Right. Dan balik ni kita akan drifting dan sambung casting lah dalam beberapa spot yang kita rasakan sesuai. Lepas tu kita nak sampai ke JT dan sambung perjalanan balik. Ada yang balik ke Kedah, ada yang balik ke Perak dan ada yang balik ke Melaka. Guys, mantap. Pesona Sungai Keniam. Padu. Layang. Mantap. Aduh geng. Pandak sebagai awak-awak di depan. Pandak, lambat sikit Pandak. Mantap. So sekarang kita akan naik turun pulang ke JT. Dan dalam perjalanan tu kita akan pasti. Okay guys, setakat ini perjalanan kita di Sungai Keniam. Banyak cabaran, banyak dugaan aku secara personalnya. Tetapi ia meninggalkan 1000 kenangan manis lah. Dan bersama kawan-kawan, kita ada tim-tim daripada Wildstream. Kita juga ada Cikgu Zairi dan juga Haji Syukri, kawan-kawan yang lain. Banyak cerita dia nak sampai ke sini. Bukannya mudah, tetapi kita pandang positif. Dan syukur Alhamdulillah kita dapat berjaya memperolehi strike yang memecahkan rekod peribadi aku. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Baik, Roger bro. So waktu balik kita layan drift casting saja. Sebenarnya agak sukar jugalah kita nak cast time atas boat ni kan. Sebab arus pun sampai satu masa dia ada kuat bila kita lalu kat jeram dia. So dekat sini memang kita punya kemahiran sangat-sangat diperlukan lah. Sepanjang perjalanan ni memang sebenarnya tak ada strike pun. Tapi aku memang saja buat video ni untuk perjalanan kami pulang ke JT supaya korang semua boleh dapatkan idea bagaimana perjalanan balik itu berlangsung. Ada struggle-nya juga, yang mana sampan pun ada tersangkut sikit, dan perjalanan tu Alhamdulillah air akan ada jernih. So berbeza dengan perjalanan pergi yang mana air keruh, tapi balik tu dia punya air ada jernih. So pemandangan dia, landscape dia dan struggle dia tu berbeza daripada perjalanan masa kita pergi sebelum ni. So korang just enjoy dan tengok keadaan sekeliling, okay? Taman Negara bukan sekadar destinasi. Ianya adalah warisan dan Sungai Keniam adalah nadinya, mengalirkan kehidupan, pengalaman dan pengajaran tentang cinta terhadap alam.
Baik bro, thank you very much for your time and see you for the next video. Bye bye.